Selamat sejahtera, nama saya Cindy, wawancara anda dari TJ Express. Hari ini hari yang mendebarkan bagi pelajar-pelajar yang menduduki SPM 2024. Hal ini disebabkan keputusan SPM akan diketahui sebentar lagi. Mari kita saksikan. Suka saya berkongsi kejayaan kita. Kita telah berjaya membuat keputusan, membuahkan hasil, menzahirkan keputusan SPM 2024 yang lebih baik berbanding 2023. Berdebar tu confirm sebab ialah kita tak tahu kan kita punya apa yang kita dapat nanti, but insyaAllah boleh. Sebelum hari ini sangat okey, saya boleh tak cerita semua apa benda apa fikirkan result hari ini, tapi hari ini sangat shaking, saya hampir nangis, lepas tu saya separate sangat. At the first takut actually, tapi alhamdulillah lepas dah tengok lega lah, more than what I expect. I heard you got all A's. Is that true? Yes, that's true. So how do you feel about it? I feel really proud of myself because I couldn't believe that I can get full A, and yeah. Perasaan sebenarnya tak senang je, 50-50 sebenarnya. Kadang-kadang happy, ada happy sikit je sebab aku expect 4 A sebenarnya, tapi dapat 5 A. So alhamdulillah lah, and then banyak yang menaikkan. Saya dengar akak dapat 8A 1B, betul ke? Oh, betul. Wow, pandainya akak. Nak tanya, apa perasaan akak apabila mendapatkan keputusan yang sebagus itu? Firstly happy lah sebab dah capai lebih daripada target yang nak. Lepas tu dapat banggakan parents and hopefully dapat sama belajar pergi luar negara. Bagaimana keputusan mata pelajaran matematik tambahan untuk SPM 2024? Baik, seperti sebelumnya tadi, so saya dah mengatakan awal itu keputusan SPM telah terangkatlah dari 2023 ke 2024. So kalau kita lihat result tahun lepas, grade bulan raya lah,
secure satu tujuan. Tapi tahun ini kita dalam pecahkan dulu grade berada menjadi 6.91. So ini adalah satu peningkatan prestasi yang sangat bagus. Selamat datang cikgu. Nak tanya bagaimanakah keputusan mata pelajaran kimia untuk SPM 2024? Alhamdulillah untuk mata pelajaran kimia, cikgu sangat bersyukur kerana daripada GP 6.69 mengecil kepada kepala 4.88. Alhamdulillah. Tahun lepas hanya 83% yang lulus, tapi tahun ni 100%. Satu pencapaian yang amat baik dan cikgu amat-amat berterima kasih kepada murid-murid 5 Hibiscus dan 5 Izora tahun 2024 kerana mereka telah buat yang terbaik untuk SPM. Mereka pun memberikan rumusan berkenaan keputusan SPM 2024 TGS. Okey, terima kasih Cindy. Alhamdulillah untuk keputusan SPM 2024 TGS, sekolah kita telah mencapai keputusan yang sangat baik, yang mana penurunan ataupun pengecilan GPMP sebanyak 0.42 daripada 4.22 kepada 3.80. So ini merupakan satu pencapaian GPS yang baik dan yang harus dibanggakan. Keputusan untuk peratus lulus murid layak mendapat CJ juga meningkat kepada 99.22%. So yang ini telah menjadikan ianya TGS menjadikan satu indikator benchmark untuk pencapaian TGS yang sangat cemerlang. Saya harus berterima kasih kepada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Keramat yang sangat memberikan sokongan penuh kepada TGS ke arah pencapaian ini. Ianya pencapaian cemerlang ini juga didukung dengan guru-guru yang berkualiti, barisan pemimpin pentadbir yang sangat dedikasi. Untuk itu kepada ibu bapa semua, marilah sama-sama kita meraihkan keputusan SPM 2024 dengan penuh kegembiraan, dan kita mengharapkan agar momentum SPM 2025 akan lebih cemerlang dengan sokongan padu daripada pihak PPD Keramat, para ibu bapa, barisan pentadbir berprestasi tinggi TGS dan seluruh guru dan AKP TGS yang berkualiti. Maka tamatlah hari yang berbahagia ini. Saya berharap akak-akak akan berjaya di masa yang akan datang. Sekian dari kami, TGS Bus, Temu Gaya Suara, TGS yang terkini. Jangan lupa like dan subscribe.